Bayangkan, tengah menega elok-elok, tiba-tiba gatal-gatal, badan panas, tangan letih tak bersebab. Rupa-rupanya ada orang tabur tanah kubur depan premis. Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang ke UP Barakah Channel. Hari ini, anda nak kongsikan satu kes rawatan Islam yang agak berat melibatkan unsur hasad dengki daripada rakan perniagaan yang jauh dan siap ditabur dengan tanah kubur lagi. Kes ni datang dengan simptom tangan tiba-tiba lenguh, kulit sering-sering gatal macam merayap gitu, badan terasa berat nak pergi kedai. Bila diruqyah dan di-scan, jelas ada gangguan dan hasad yang dihantar melalui benda kotor, iaitu tanah kubur. Di antara cara manusia yang berhati hitam ni hanya kerana iri hati pada rezeki orang lain. Antum semua fikir, ana lakukan sesi ruqyah pembersihan untuk premis ni dan berapa ayat pelindung. Alhamdulillah, respon positif. Video ada yang lepas yang mana ana curah cuka getah depan kedai dia tu. Itu adalah premis perniagaan dia. Hasad dengki ni memang dia, tapi perlindungan Allah Ta'ala tu lebih hebat lagi. Yang penting apa? Jaga solat, jaga zikir. Jangan lupa baca Al-Baqarah di rumah atau premis. Kita tonton video ni sampai habis. Mudah-mudahan ia memberi manfaat atas perkongsian, atas apa yang berlaku pada wanita ini. Terima kasih kerana sudi menonton di UP Barakah Channel. Jangan lupa like, subscribe, share untuk kita kongsi bersama apa yang berlaku dalam ruangan komuniti kita. InsyaAllah kita ambil iktibar, pengajaran di atas apa yang berlaku di sekeliling kita dalam hasad dengki manusia. Bermacam-macam fi'il, bermacam-macam ragam hasad dengki manusia. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat untuk kita semua. Dan anak ucapkan ribuan terima kasih untuk semua penonton-penonton anak. Terima kasih. Jazakallah khair. Ikhtiar dengan ilmu, sembuh dengan izin Allah.